Susah kan nak baca Quran? Kita nak hafal 30 juzuk, susah. Kita nak ambil jawatan mufti untuk jadi ulama, susah. Nak mati syahid, susah. Nak jadi awliya, pagi tadi pun subuh 7 lebih, susah. Baca Quran, hidup dengan Quran. Orang biasa saja. Berapa ramai kita tengok orang biasa saja di kampung yang mengajar Quran je. Waktu proses nak pindah beberapa jenazah, sebab kawasan perkuburan tu selalu ditenggelami air, lalu diarahkan, keluarkan fatwa di satu negeri, kebanyakan kubur-kubur ni dia tinggal tulang dah. Ada seorang wanita masih lagi kekal dengan tubuh badannya, seolah-olah semalam dikebumikan. Bila diselidik, dia adalah guru Quran. Dia bukan makhluk. Quran itu kalamullah. Sebab tu dia dihormati, dimuliakan. Kalau tak baca Quran dalam solat, tak sah solat. Kena baca Fatihah. Baca hadis tengok dalam semayang, tak boleh, tidak sah solat. Sebab antara rukun qaulinya adalah suratul Fatihah, Quran. Subhanallah. Langkahku berat, jalan penuh bayang, debu semua.